ada spot check yang dibuat di Dom Zara, dan apabila spot check seperti kita tahu ada spot check yang dibuat di Dom Zara, dan apabila spot check tersebut dibuat, ada pin bendera dijumpai di beg Zara. Cuma saksi ini ada memberitahu mahkamah dia tidak dapat memastikan pin tersebut sememangnya dijumpai di beg Zara. Nah, kenapa kamu tuduh si Zara curi pin jalur gemilang tu? Kau lah pelajar senior, kau lah juga yang begitu. Bersangka buruk sejak kerjamu. Macam kamu ni sengaja cari kesalahan si Zara yang tidak ada dia pun buat salah. Nah, kau tengok memang di mahkamah kau akan ditanya macam mana kau pasti si Zara mencuri. Bila dalam mahkamah kau ditanya soalan undang-undang begini, nah memang saya terkejut. Pelajar senior ni mengaku bersalah, marah Zara dan maki hamun Zara. Kau dengar apa dia maki Zara? Menyaksikan spot check tersebut tapi tidak memantau spot check tersebut lah pada malam tu. Seperti yang kita tahu, beberapa orang pelajar menyoal siasat Zara. Orang 5 ke 6 orang yang menyoal Zara mengenai kes kecurian, dan Zara tidak mengaku tentang kes kecurian. Saksi ni mengakui dia memang marah pada ketika itu dan menjerit, bodoh, sial. Nah, wahai kakak senior, saya terkejut anda mengaku salah depan hakim hari ini. Saya tidak sangka kau mengaku salah. So, bila dalam proceeding inquest ni kau mengaku kau telah menyusahkan peguam kau sebenarnya untuk kes jenayah yang lain di mahkamah. Sebab kau telah didakwa membuli Zara menggunakan verbal. Dek, hukuman penjara dia 1 tahun, Dek. Jadi kakak sini ni memang habislah. Bila dia mengaku marah Zara dan membuli Zara menggunakan perkataan bodoh dan sial ni, maksudnya habislah sudah kes mahkamah dia yang di sebelah mahkamah lagi. Dan selepas apabila Zara tidak mengaku, saksi ini dan yang lain-lain pun keluar daripada dom itu. Saksi juga berkata saksi ini melihat Zara baring di lantai di dom Zara sendiri, tapi dia tidak mendengar apa-apa daripada Zara, menangis ke, dia tidak ada dengar. Saksi juga ada mengatakan pada jam lebih kurang 12.30 dia terlihat Zara berjalan keluar daripada dom dia menuju ke tandas, dan saksi ada diberitahu oleh junior lain yang junior dan beberapa orang kawannya melihat Zara di dalam tandas sedang menangis. Dan semasa saksi ini on the way ke dom lain, dia sempat menjenguk ke tandas Aras 3, tapi dia tidak dapat melihat ataupun nampak Zara di dalam tandas tersebut lah. Dan saksi ini pada subuh, lebih kurang jam 4 pagi, saksi ini dikejutkan oleh rakan dia, dan dia mengesahkan pada subuh tersebut keadaan Aras 3 asrama kecoh. Oh, rupanya bukan Zara sejak masuk tandas tu. Ada pelajar juni lain juga masuk tandas tu. Oh my god. Hari ini inquest dimulakan dengan deponan yang ke-23, iaitu saksi kanak-kanak ke-14. So, ringkasan keterangan saksi pada hari ini ialah saksi ini dia merupakan ketua bilik dom asrama. Dia mengenali Zara tinggal di Aras yang sama. Oh, ketua dom Aras 3, satu tingkat dengan si Zara. Oh, inilah yang memang kuat marah. Ngamlah tu, jimat masa kes jenayah lain. Kau sudah mengaku salah. Habislah, Kak. Jadi, saksi ketua dom ni ada membuat peraturan dom, dan salah satu peraturan dalam dom tersebut ialah jangan memaki walaupun selalu dengar orang lain memaki. Ini adalah peraturan dan the exact words lah peraturan. Dan ini
ini dibuat untuk peringatan kepada pelajar didik tersebut. Saksi ada memberitahu yang ada taklimat diberikan kepada Ketua Dom dan Penolong Ketua Dom mengenai tugas-tugas mereka. Dan saksi bersetuju kalau ada kesalahan ataupun disyaki membuat kesalahan oleh pelajar junior, sepatutnya lapor kepada warden. Dia bersetuju pasal itu. Betul. Kenapa perlu kamu bawa si Zara bergaduh, kamu marah-marah? Mengaku juga pun kau, Kak. Mana-mana sekolah, mana-mana asrama, kalau ada kecurian, lapor dengan warden. Buat apa kau susahkan dirimu kau bawa si Zara bergaduh? Kau tengok besar sudah masalah kamu ni. Dan pada malam 15 Julai 2022, lebih kurang 10 malam, saksi ini memberitahu ada pelajar junior di biliknya memberitahu tentang kehilangan kad ATM dan wang tunai berjumlah RM300. Dan pelajar junior yang memberitahu saksi ini, pelajar itu mengesyaki Zara yang mencuri barang pelajar junior tersebut. Saksi ini mengesahkan pada malam tu Zara disoal siasat 3 kes kecurian. 1, dompet. 2, kad ATM dan wang tunai. Dan 1 lagi, pin bendera kepunyaan saksi. Wina, Sandi. Asal ada kecurian, si Zara salah. Bukan 1 kali, berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Memang terang-terangan buli lah bini. Okay, ada lagi. She testified same. There was a report of cash churi. So as soon as they had to address the issue, she also testified to the fact that her bendera with her name written was. Fakta kes terbaru hari ini. Pelajar senior tu memang tidak ada buat apa-apa selepas dia tahu Zara tu berada dalam tandas menangis. Maksudnya kau sangat kejam lah. Dari segi psikologi, kau memang torture Zara lah sampai dia menangis dalam tandas. Patutlah si Zara nampak tertekan. Menurut saksi pada ketika itu mereka berlima bersama rakan pelajar senior lain. Untuk di ponon ke-22, saksi kanak-kanak ke-13, saksi berkata semasa dia junior, dia ada nampak beberapa rakan saksi dan pelajar batch saksi membuat amalan barcode. Kenapa tiba-tiba berbangkit pasal barcode di tangan tu? Kejap. Toreh lengan jadi tren pelajar di sekolah Zara. Kenapa pasal barcode tu dibangkitkan? So itu adalah perkembangan terkini kes Zara yang semakin panas. Saya tidak sangka pelajar senior tu mengaku salah dalam prosedur inquest. Sebab sebelum ni dia mengaku tidak bersalah di mahkamah lain. Pelajar senior tu yang didakwa dalam mahkamah. Jadi yang bertanya adakah benar-benar wujud 5 watak tu, sebenarnya memang wujud. Mereka dituduh membuli Zara secara verbal, mengolok Zara, menghina Zara. Itu dia punya tuduhan. Jadi disebabkan tidak ada bukti setakat ini yang kita nampak ada yang mengaku memukul Zara secara fizikal atau mendera Zara secara fizikal,
Tetapi by right, apa yang dorang sudah mengaku ni, ini penderaan mental tau. Apa yang kita faham, pengakuan-pengakuan bersalah ni yang terbaru ni, ini penderaan mental ke atas Zara. Jadi ini akan sangat mudah untuk ibu bapa Zara mengambil tindakan undang-undang susulan lah, saman. Okey, kita baru panggil pelajar kanak-kanak ya, sebab yang berinteraksi dengan Zara ni senior-senior, junior-junior dalam asrama tu. Aku yakin akan ada lagi rahsia panas terbongkar. Aku sangat yakin. Sebab biasanya bila kau buat salah, macam kakak senior tadi, aku rasa dia tak dapat tidur malam. Sebab tu dia mengaku salah sudah depan hakim. Memang kes begini susah. Kau memang akan dikejar oleh roh tu tau. Dalam apa-apa tragedi kematian misteri, ini kisah benar ya. Orang tu membunuh orang lain, dia dikejar oleh roh tu sampai susah tidur. Jadi aku percaya akan ada yang kasih bongkar rahsia lagi. Sebab bila sudah begini mengaku, plot twist jo. Jadi memang susah kau mau lari. Sebab kes ni bila buka dalam mahkamah, kau tidak boleh anggap kes tu main-main. Yang saya paling nanti-nantikan adalah ibu Zara. Saya mau tahu siapa yang larang dia buat laporan polis. Sebab setakat ini ibu Zara sangat steady. Tutup mulut ya Mamak Zara. Jadi semua rahsia ada di tangan ibu Zara. Sebab setiap apa-apa aduan, Zara akan buat aduan kepada mamaknya. Jadi kita mau tahu cerita on the side of her mother. Ramai yang tunggu pengetua kan. Kalau aku tidak mau tunggu pengetua tu. Aku tunggu ibu Zara. Sebab ibu dia mempunyai satu karakter yang cukup, iyalah, mamaknya macam looking smart tau. Jadi aku tunggu pengakuan daripada Mamak Zara. Sebab setakat ini Mamak si Zara lebih banyak berdiam. Dan itu yang semua orang tunggu. Kalau aku pengetua tu, iyalah, of course pengetua tidak akan bagi tahu rahsia, tapi ibu Zara akan bagi tahu rahsia. Itu yang aku cakap, aku tunggu ibu Zara. What you expect from pengetua dia? Pengetua dia sampai sekarang simpan rahsia. Kau jangan siksa dirimu sendiri. Jangan, cukuplah pengetua tu yang jadi belau. Tak kau mau jadi belau pula. Orang Dupang yang tunggu pengetua ini. Kau tunggulah Mamak si Zara. Mamak si Zara tu yang watak penting. Sebab aku jangka Mamak si Zara akan kasih bongkar rahsia. Ibu Zara adalah saksi utama dalam kes ni. But it's very good dia berdiam diri. Tetapi don't underestimate ibu Zara. Kau nampak ke tu? Pakai mask, diam, berjalan pun gaya dia ada aura. Itu baru mamak dia, belum bapak dia. Ibu Zara ni macam dia ada satu kefahaman, berdiam tidak bererti kalah. Aku kena puji mamak dia. Aku tidak tahu macam mana mamak dia boleh tutup mulut dia. Dia memang high value mother. Mina, kalau anakku sudah, aku tahu sudah semua rahsia, memang kau nampaklah aku itu. Aku dengar ibu Zara adalah seorang pendidik. Ya Allah, semoga dipermudahkan urusan arwah Zara dan peguam-peguamnya. Sangat tinggi ya kesabarannya. Kalau kena pergi aku, meletup aku. Oh, ibunya Ustazah. Subhanallah. Makcik, kau sangat bersabar makcik. Kami tahu banyak rahsia kau simpan makcik. Ya Allah makcik, kami tunggu kau jadi saksi. Kami pun mau dengar kau punya side story.
Tapi memang bijak lah Mamak si Zara. Yalah, lebih banyak berdiam kan. Kalau aku berdiam ni, kamu semua mati. Kamu tahu kah? Kalau aku tutup mulut di negara ni, kamu semua akan mati macam si Zara. Kau faham kan? Kerja aku ni memang beginilah. Buka mulut pula kerja aku ni. Justice for Zara. Kau ingat, kalau aku nak buka mulut, so kau ni mampus. Ini bah, sekarang kan di Sabah viral pasal ini Jo.